Okey, abang ni nak kira agak-agak berapa lah kena. Assalamualaikum. So hari ni kita nak makan tengah hari dekat Zam Ikan Bakar Dekat sini lauk dia lebih daripada 50 tau. Nampak? Ada buat bakar-bakar. Jom kita tengok lauk apa yang dia ada. So ni dekat bahagian crispy dengan goreng-goreng Lawang goreng ada, udang goreng crispy, potong goreng crispy So ni harga dia. Alright, so ni kita dekat bahagian goreng-goreng Yang goreng, crispy ada, ikan goreng. So ni harga ikan goreng dia. Dan seterusnya kita kat bahagian bakar-bakar, ayam bakar. Lepas tu ni ada ikan bakar sambal. Keli bakar dia dah siap lah, just ambil je. Self service. So nampak, dia bakar panas-panas tau. Kita ambil bagai ekor Lepas tu kita ambil, ni siakap bang kan? Okey, jadi harga berapa bang? Yang tu RM13.90 Yang sotong seekor ni? Yang ni RM35 bang. 35 sampai? Sampai ke RM60. Oh, besar-besar kat sotong ni. Selain daripada sotong apa? Ada kambing bakar, udang bakar, telur sotong bakar ni. Kalau sambal tak cukup, kita boleh top up sambal dia. Kuah kicap, kuah asam. Kuah asam tu macam menarik Harga-harga ikan bakar dia Dia lah mahal, tak adalah murah sangat. Dia tengah-tengah. Alright, so ni nasi putih. So ni dia punya harga nasi putih Kita nak pilih dia punya lauk campur kan, masakan daging So ni harga dia Ada aneka masakan udang Ada aneka masakan sotong. Ni terung sambal nampak ada sambal merah, sambal hijau. So sayur dia pun ada macam-macam jenis sayur Tahu Jepun. Pula bahagian labu masak lemak sambal ikan bilis premium Kat sini nampak ada sup ayam, ayam masak merah, masak kicap. So ni harga dia So ni ayam pincang. Okey, dah nak habis Untuk aneka masakan telur. Telur sambal burung ada ke sambal tempe. Alright, so ni keli sambal ikan masak lemak. So ni harga dia. Macam pedas ikan pun ada RM10 dia. Ni ada kari ayam, ada kari kaki ayam pun ada Sini ada pajeri terung dengan denas Next sini dia ada kari ikan So ni harga dia. Ni pun sedut RM10 tu semangkuk. Lepas tu kat sini gulai kawah pun ada So ni gulai kawah dia Oh, panas-panas tu. Ada kerabu. Ni kerabu kaki ayam ni. So ni kerabu mangga, kerabu toge. Macam-macam. Dia ada budu So ini menu-menu yang saya pilih nak makan Oh, saya rasa tak banyak kot. Sikit je ke saya ambil. Okey, abang ni nak kira agak-agak berapa lah kena. Pertama sekali kita nak makan dia punya ni siakap bakar Bismillahirrahmanirrahim. Mana isi dia? Ini dia sotong bakar Bismillah. Dia sotong dia lembut. Dia punya kerang bakar Bismillahirrahmanirrahim. Fresh. Yang seterusnya kita nak makan dia punya pari bakar Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia udang goreng crispy Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia cendawan goreng Bismillah. Ini dia punya siput sedut Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bakar dia tu sampai malam. So dekat malam tu dia macam jual goreng nasi goreng, sup-sup semua ada lah belah malam. Datang boleh Zam Ikan Bakar dekat Cyberjaya. So guys, makan dulu.